So masa degree tu saya secara jujur lah. Sebab duit PTPTN ni kan duit kita. So saya guna duit tu sikit untuk saya roll modal untuk saya buat bisnes. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semuanya yang sedang menyaksikan saya, Cik Puteri si pakar PTPTN anda. Okey, hari ini di siri podcast kita dari studio PTPTN, kita akan bawa lagi seorang tetamu yang daripada seluruh Malaysia. Hari ini special sikit lah kita punya tetamu sebab katanya datang daripada TET. Nanti baru tahu. Okey, tapi sebelum tu Cik Puteri nak kongsikanlah mungkin dari studio PTPTN sahaja kita ada banyak perkongsian daripada peminjam-peminjam PTPTN sendiri berkongsikan cerita tentang pengalaman mereka sendiri mengenai cara mereka mula membuat bayaran balik, cara mereka, pengalaman mereka, macam mana, kenapa, bagaimana untuk mula membuat pinjaman ni, dan pastinya ada pengalaman macam mana nak mula bayar balik, bayar penuh, macam mana kisah-kisah daripada keluarga mereka sendiri mengenai PTPTN yang pastinya cerita-cerita mereka ini akan memberi sesuatu input ataupun apa orang kata perkongsian yang bermanfaat untuk penonton-penonton di luar sana. Okey, baiklah, dan tanpa kita buang masa, dari studio PTPTN kita bawakan untuk episod hari ini bersama dengan tetamu kita. Kita kenalkan, kita bersama dengan Encik Kai. Hai, Assalamualaikum semua. Terima kasih Puteri sebab undang lah. Okay. Nobody. Tapi sebab peminjam PTPTN kan, so kita somebody dekat PTPTN. Gitu. So untuk makluman semua, hari ni saya bersama, kita lebih mesti dipanggil Kai ya? Kai, boleh. Kai, boleh Kai, okey. Dia lebih sempoi lah ya, santai sikit. Santai. Dia kalau macam tu kita panggil cik-cik ni nanti sekarang formal pula kan. Kalau kita panggil nama penuh takut macam ada buat salah pula. Cik Muhammad Khairudin. Saman je lah bayar. Kai. So untuk makluman para penonton yang sedang menyaksikan kami, untuk makluman, Kai merupakan peminjam PTPTN di mana tahap pengajiannya daripada diploma, degree, pinjam PTPTN, dan sekarang masih lagi membuat bayaran balik. Betul. Dan Kai ada perkongsian yang dia nak kongsikan kepada anda semua, macam mana daripada dia mula membuat pinjaman, bayaran, kisah hidup dia semua, dan juga orang di sekeliling dia juga. Okey, baiklah Kai, mungkin nak kongsikan kepada penonton, perkenalkan diri dan latar belakang sikit. Okey, terima kasih kepada Cik Puteri sebab invite kepada PTPTN. So untuk perkongsian hari ini, cerita saya berkemungkinan lah tak segempak yang peminjam-peminjam sebelum ni, tapi apa yang saya nak kongsikan maybe sedikit sebanyak dapat membantulah, bukan membantulah, macam bagi information sikit dekat orang-orang yang mungkin nak pinjam dan akan datang, dan yang sekarang tengah bayar, sekarang tengah tak bayar pun ada jugalah mungkin. Okay, so nama saya Khairudin, boleh panggil Kai lah untuk kita santai-santai sikit sini. Okay, so sekarang ni saya seorang pembayar hutang PTPTN lah. Bayar hutang PTPTN. Saya start pinjam PTPTN masa saya study diploma dekat Terengganu, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. And then degree pun saya pinjam juga masa saya belajar dekat UiTM Segamat. Saya pinjam juga. And then lepas saya belajar degree UiTM, masa master pun saya fikir-fikir juga nak pinjam. Tapi saya tak sure ada. PTPTN ada juga buat untuk master. Ada, dia depend pada course. So saya ada buat research semua, saya fikir balik macam cukup lah, mungkin diploma degree saja yang boleh saya bayar. So kebetulan masa master tu saya dah kerja. So tak apalah, kita guna duit sendiri je dulu. Kita pula dah kerja. Betul. Takkan nak pinjam je kan. Okay. Lepas tu so sepanjang diploma degree tu saya pinjam. Sebab saya pinjam tu standard lah semua untuk ringankan beban. Sebab masa tu kita masih di bawah tanggungan ibu bapa. So of course lah nak ringankan beban ibu bapa lah. Betul.
kita ni je lah yang membebankan ibu bapa. So kita nak ringankan beban diorang sikit. Okay. Dengan cara first betul lah belajar elok-elok. Tak bonteng dengar kata tak bonteng solat, puasa. Ya. Dan belajar tu so dengan PTPTN ni, first of course yuran tu memang dah settle lah. Tak ada tunggakan, boleh pergi final exam macam biasa, tak perlu nak check yuran ke apa semua. And then untuk belanja setiap minggu tu saya guna duit PTPTN tu. Tapi yang bestnya, masa saya pinjam PTPTN masa diploma, kan kita kan diploma kan kita punya first IPT, macam belajar peringkat tinggi selepas sekolah menengah kan. So masa sekolah menengah tu kita macam ingus-ingusan lagi lah. Budak-budak lagi lah. So masa dekat IPT tu kita macam ada yang culture shock lah. Sebab saya tak belajar luar negara kan. Saya belajar dekat dalam negara je, kat Terengganu je. So tak sangat culture shock, tapi sebab kita jauh daripada family, jauh daripada tempat kita selesa, a little bit culture shock, tapi macam controllable lah, still control. So parents saya ni memang kenal saya, family saya kenal saya. So duit PTPTN yang saya dapat every month, every sem tu, memang saya akan bagi dekat parents lah untuk pegang. Wah. Anak yang soleh. Anak yang alhamdulillah. Jaminan syurga. So kalau saya yang pegang duit tu, Sadaqallahul azim. Sadaqallah, jaminan. Jangan disebut. Okay, so dengan cara tu, alhamdulillah lah, dengan cara tu every week mak saya akan transfer lah kat saya. Okay, ni duit belanja untuk minggu ni, jimat-jimat lah. Guna apa yang patut je. Jadi setiap malam main futsal, setiap malam pergi kedai mamak, lepak apa semua tu lah. Itu duit tu lah. Kita punya duit lah. So lepas tu mak pun ada pesan lah, kalau tak cukup minta je lah, sebab tu duit saya kan. So mak just control je. Instead of saya pegang banyak tu, betul. dia bagi sikit. So degree saya dah start pegang semua. Dah dewasa sikit pegang semua. So maksudnya benda tu betul lah jadi. So duit tak cukup. Hilang lah. Sebab masa tu diploma kan macam budak-budak lagi. Remaja lah, budak remaja. Dah degree tu macam dah besar sikit. So macam dah tahu. Lepas tu kita pergi kelas dengan kawan, nak bayar duit minyak kereta apa semua kan. So duit yang saya guna semua tu memang banyaknya memang portion dalam 80-90% daripada duit PTPTN lah. Of course. Dan ada juga duit yang mak ayah bagi untuk belanja, contoh macam bayar sewa rumah apa semua tu kan. Itu duit PTPTN. And ada satu lagi, sebab masa degree ni dia punya, orang cakap cabaran tu lain sikit lah. Betul. First daripada segi belajar, tu dari segi masa, dari segi kewangan, dari segi personality dan semua tu kan. Okay. So masa degree tu saya secara jujur lah. Sebab duit PTPTN ni kan duit kita. So saya guna duit tu sikit untuk saya roll modal untuk saya buat bisnes. Okay. So bisnes saya buat masa degree ni, kalau yang join saya buat bisnes, tengok podcast ni dia tahulah. Okay. Saya buat bisnes kecil-kecil aja, bukan macam jual kereta ke apa, tak lah macam hebat sangat tu. jual kecil-kecil aja. So saya buat bisnes roti hotdog. Okay. So saya roll sendiri roti tu. Saya balut hotdog, saya goreng, saya hantar dekat, masa tu saya duduk rumah sewa. So saya hantar dekat college dalam. So dalam sehari saya buat 100 batang roti hotdog. Banyak. Dah macam buat kilang dah tu. Macam bukan kilang IKS. Industri kecil dan sederhana. Duit tu modal, saya cakap lah secara kasar, modal untuk sehari saya buat roti hotdog. Saya beli plastik, saya beli sos, saya beli bekas, saya beli roti semua dalam RM30. So saya jual 100 batang, RM100. Untung lah. So saya dapat RM100, modal RM30, saya bayar dia upah dekat kawan saya yang run benda ni kat dalam college. So dapatlah bersih dalam RM50 satu hari. Tapi itulah duit tu tak tahu gimana. Sebabnya mak tak jaga. Cuba kalau mak jaga, rasa cukup. InsyaAllah berkatlah duit tu. Tapi macam cepat je hilang. Degree pula kan. That time kan macam, yelah, kita rasa kita ni bukanlah rasa handsome, tapi main handsome. Awet semua macam ni. Tapi tak lah. Tapi janjilah duit PTPTN bayar pergi dating ke tak? Cuba cakap. Takut. Next question. Dia risau sebab dalam studio ni bukan dia seorang. Sebab dalam studio ni bukan dia seorang. Ada isteri tercinta dia sama-sama. Tapi sebab masa degree tu, macam sebab masa degree tu saya ada pegang jawatan juga. Jawatan Presiden Club. So banyak guna duit. Kadang saya pergi meeting. Kadang saya pergi, saya keluarkan duit saya sikit untuk
dia run program apa semua kan. Masa zaman belajar meeting-meeting dek. Ada meeting ingatkan club. Zaman kerja je pergi pun meeting. meeting. So start meeting tu masa sebelum PKP meeting fizikal. PKP meeting virtual. Ayo. Kerja meeting virtual, meeting fizikal. So hidup ni memang Penuh meeting je lah. Masuk dalam kita punya resume lah. Ayo, function. Itu yang banyak duit habis tu ya. Betul. Nak fikir lagi. Tapi rasanya masa zaman degree tu UiTM segambut. Segamat. Lebih kurang. Segambut tadi UiTM. Maybe mungkin akan datang. Segamat. Tapi biasanya lah yang saya faham kalau UiTM dia selalu diwujudkan dekat pertengahan luar bandar tau. Betul. So mana hilangnya duit je tu banyak-banyak tu sebenarnya. Nak cakap ada pergi mall. Betul. Tak ada rasanya. Kalau yang mana tahu UiTM Segamat ni, kalau masa mula-mula masa kita dapat offer daripada UiTM, dapat maybe semua nak Shah Alam, semua nak Puncak Alam kan. Bila dapat Segamat ni tak semua orang suka tau. Sebab dia macam dalam Segamat tu pun first time saya dengar masa dapat. Sebelum tu Segambut lah. Segambut KL. Kalau so Segambut KL lah. So dapat Segamat. So family saya hantar lah pergi Segamat. So dalam on the way nak Segamat daripada KL ni akan lalu Plus, exit Tangkak lalu Jementah baru sampai Segamat. So daripada Tangkak ke Jementah tu memang time tu nothing. Kiri kanan tengok macam kiri ni. Kanan hutan. Betul. Boleh buah fikiran tak mah? Betul ke Segamat ni? Boleh tahu betul ke sampai. Tapi kalau mana orang tahu duduk Segamat dulu, dekat Segamat time tu dah ada 2 wayang tau. Uyo. Okay. Cuma wayang ni bukan JSC atau TGV lah. Dah ada brand lain lah, ada company lain yang buat wayang. Tapi dah ada 2 wayang. Ada bowling, ada apa semua lah. Actually ada je. Ada je tempat. So tempat-tempat lepak dia pun ada je sebenarnya. So that's why lah time tu, kalau yang macam kawan-kawan saya time tu pun memang kita orang selalu malam keluar makan. Okey, dah rasanya dah jumpa dah punca. Puncanya kat mana? Betul, rasanya puncanya macam keluar malam. Fly keluar malam lepak. Kadang pukul 8 9 tu tak lapar lagi kalau lelaki lah. Pukul 12 pukul 1 tu, Kai lapar lah Kai. Jom. Ada mamak? Ada, mamak ada. Okay. Mamak ada. Tu ada kedai Melayu yang buka 24 jam. Tak tahulah betul ke tak orang tu, tapi 24 jam lah buka. And kita orang main favourite lah situ. Cuba search tahun ni. Tengok ada lagi tak kedai tu. Kedai tu apa nama tak ingat lah. Kawan-kawan yang mana ingat tu boleh reply bawah. Kita tengok bola selalu tu. Dia masih ingat lagi. Dia buat mini reunion pula kan dekat podcast ni kan. Okay. So macam Kai sendiri lah kan. Yelah sebab cerita Kai ni memang setiap pelajar-pelajar universiti memang alami betul, lah. Betul. Standard lah kan kita lepak-lepak. Janji nak buat assignment. Betul. Lepak-lepak je, mamak je 10 jam, assignment sejam. Betul. Itu perlu betul siap. Buat assignment kat McD, assignment kat KFC. Okay. Tapi tu wifi ada kat sini kan. Tapi tu kita orang kawan-kawan lah. Alright. Sama belajar. So kita buat assignment entrepreneurship tu kat KFC. So duduk situ dalam 3-4 jam macam tu lah. Start pukul 12 tu kan, sampai pukul 4 pagi tu. Tapi kerja tak macam sikit je siap. Dia dalam 3 jam tu dating. Tapi tu belum cinta lagi. Tapi tu dengan orang lain. Kat sebelah dah ketawa-ketawa dah. Muka dah main merah. Okay. Kai nak bagi tahu lah, walaupun abang dulu senior dek, banyak pegang jawatan, abang setia. Betul. Setia lah. Tak setia lah dengan yang dulu. Dekat lah. Alright. Okay, ni siapa yang mengenali Kai ni zaman-zaman belajar, ni dia. You punya senior dah keluarkan cerita sebenarnya. Okay. Alright, okay. So macam yelah kan, tapi kalau ikut kan masa zaman diploma, parents yang kawal duit tu. Betul. Duit PTN. Tapi macam dah zaman degree, Kai dah tak bagi dah. Sebab dia kata dia dah besar. Dia dah dewasa. Dia dah boleh bercinta. Betul. Zaman tu. So dia nak pegang duit dia sendiri. Tapi sepanjang tu, ada tak menyusahkan parents ke? Atau macam, yelah macam kata tadi, Kai buat bisnes. Betul. Cukup ketat. Sebab saya percaya masa degree mesti dah tak duduk asrama kan? Kena sewa luar ke macam mana? Satu sem je duduk asrama tu kena tenang lah. Kena duduk luar rumah sewa semua. So costing juga kan? Sangat-sangat. So macam yang bila dah duduk luar tu baru kita rasa macam, satu kita dah besar, kita tak nak menyusahkan parents, kita tahu kewangan parents macam mana. So kita try cari alternatif lain lah. Selain daripada buat benda bukan-bukan, jual benda bukan-bukan, so kita jual benda yang betul-betul lah, macam betul-betul lah kita boleh nampak duit tu. Dalam masa yang sama, sebab
kawan saya yang saya minta tolong dia jual roti odok kat college tu pun dia boleh cakap dia insan istimewa sikit lah. So dalam masa sama kita tolong dia lah. Dia pun dapat duit belanja dia, kita pun dapat duit belanja kita. So sama-sama happy lah. Sebab kalau nak tahu, kalau yang mana duduk ATS Gamat time 2021 ke 2019 something like that, 2018 macam tu lah. Saya hantar roti odok tu, kan biasa lelaki kan malam-malam lapar kan. Betul. Selain pada makan Maggi, diorang carilah makanan benda lain kan. So saya start hantar dekat kawan saya tu pukul 11 malam. Pukul 11.20 tu dia dah call, Kai, roti odok dah habis. 20 minit? Dalam 100 batang tu. 100 batang kan? Aku ni jual kat siapa? Kau buang. Aku nak duit betul cukup kena jangan buang pula. Tapi betul lah, duit tu ada and barang tu memang habis lah, makanan tu habis. So maksudnya sebab itu saya jual kat satu college lah. Sebab saya pun tak mampu nak buat banyak-banyak kat college perempuan ke apa. So just jual kat college lelaki lah. Itu pun tak cukup. Betul, itu pun tak cukup. Saya macam tu, kawan saya macam cakap, kan nanti kau tambah sikit. Kau datang tolong aku dulu lah. Kau nak tambah aku. Penat tau aku nak nguli lah. Hostel ni nak kena rebus. Betul. So macam tu lah, kita just nak kurangkan beban dekat parents. Dalam masa sama kita tolong diri kita, tolong kawan jugalah. Sebab yelah, tak macam kongsi lah benda-benda pun. Duit kan tak buat mati. Wih, cibat. Melainkan kita Cina lah. Okay. Alright. So macam Kai tadi kongsi dia, memanglah baguslah sebab kita percaya memang sebelum ni pun memang ramai juga peminjam yang kongsikan masa zaman diorang belajar. Betul. Ada yang memang tak susahkan ibu bapa, memang diorang kawal sendiri. Ada yang mungkin macam takut terguna lebih, yang tu yang dia buat bisnes. Sebab Kai kalau nak tahu, sebelum-sebelum ni, episod sebelum ni ada orang kongsikan juga dekat kita punya social media ke apa semua, duit PTPTN dia buat bisnes tau, sewa kereta. Kai mampu. So dia beli kereta ke apa? Ya, dia beli kereta, lepas tu dia pergi sewa kereta tu, bisnes dik. Tapi dia cemerlang, dia pandai. Sebab dia fikiran bisnes. Business minded. Tu yang bila Kai cerita pasal saya dah terfikir dah bila Kai kata dia Kai buat bisnes hotdog tu, saya dah terfikir dah traffic light mana Kai niaga. Kat Segamat tu saya nak tengok lah traffic light mana you duduk. Tapi saya rasa kalau bawa idea yang jual mangga sekarang tepi-tepi jalan tu, boleh jual hotdog kat tepi jalan. Sekarang memang bukan setakat mangga dah. Tu pergi kat Shah Alam tu. Selagi apa benda makanan boleh jual, breakfast, betul, lunch, semua dinner, semua ada traffic light. Traffic light. Nak pula traffic light yang 159 lambat tu yang tak bergerak. Memang boleh makan terus. Betul. So tu yang okey lah. Pada saya mungkin benda tu sebenarnya dia membantu. Macam Kai sendiri pun Kai berkongsi rezeki dengan kawan dia sendiri semua. So kalau kita nampak kat sini yalah, pinjaman tu memang cukup untuk Kai. Alhamdulillah cukup. Cukup bermaksud cukup untuk survive sampai SEM last lah. Walaupun SEM last tu kita PKP ODL, online distance learning, tapi still dapat untuk bayar yuran. Betul. And duit tu kita lebih kepada beli kita bayar wifi kat rumah lah sebab online class kan. Guna paling mahal sekali lah. Paling mahal lah. supaya sebab time tu first time kita PKP kan. So macam mana zaman belajar tu balik KL ke ataupun? Sebab daripada masa tu yang masa kita punya Perdana Menteri umum yang kita akan PKP kejap untuk 2 minggu, kita orang macam alah 2 minggu je, relax lah, bawa balik sikit je lah barang. Duduk 2 minggu, dia announce lagi 2 minggu. Duduk 2 minggu, announce lagi 2 minggu. So, tapi time tu tak banyak guna duit sangat lah sebab kita kat rumah kan. Cumanya beban kat parents kita lah. Sebelum ni tak ada kat rumah. Hello, beras aku cukup. Beras kat rumah cukup. Tapi ramai pula balik PKP tadi ni habis seminggu sekali aku kena beli beras. Sebaiklah dia orang tak doa anak aku kena COVID ke. Tak adalah doa macam tu kan. So, alhamdulillah lah cukup semua. So, duit pun ada cukup semua. So, kita pun macam kelas pun macam biasa, first time. So, kita orang macam bangun pagi pun cakap aku kelas ada kelas. Padahal semua online je sebenarnya. Tak mandinya buat online. Buka, please open your camera. Please open. Kai Rudin. Sorry madam, kamera rosak. Sure, rosak ke ada kat luar ni? Itu bila dah lama sikit kelas online tu barulah kelas online kat phone lah, pergi mall lah, apa semua. Kita dah boleh keluar kan. Dia dah pandai dah. Okay lah kan, seronok lah zaman belajar masa PKP. Sebab mungkin ada audience, dia tak ada rasa itu. Macam saya tak pernah belajar masa PKP. Ni gen apa ni? Bumas. Macam lama sangat ni. Dia Gen Z mate. Zaman-zaman pakai kapur ke? Aduh. Ini zaman-zaman belajar lagi Jepun.
telefon lagi. Okay, sorry. Mesti terkejut macam, rasa puak takkan macam Gen Z. Pahal pula dia tak rasa zaman betul PKP. Sebut pasal ODL dia macam ODL. Bukan ODL tu apa? ODL. Kenapa tak bagi tahu tadi time briefing kau? Okay. Alright. Okay, so okay lah. Mungkin ada juga yang tak merasai zaman tu. Betul. Setengah orang masa zaman PKP tu, itulah, wah kayanya aku. Saya nak belajar. Betul. Sebab duduk rumah ya semua. So memang seronok lah. Tapi dah seronok-seronok belajar waktu tu. Berapa tempoh yang daripada last untuk degree pun pinjam kan? Pinjam, ya betul. So daripada degree tu nak untuk mencari kerja tu tempoh berapa lama maksudnya? Okay. Alhamdulillah Kai punya career journey tak berapa rumit, alhamdulillah. So Kai apply intern untuk degree dekat company tu, and then dia serap terus jadi permanent staff. Sampai sekarang? Sekarang tak lah. Oh, okay. Company sebelum tu. So dia pun memang nak pakai marketing exec that time. So Kai pun cakap, dia offer cakap nak stay dekat department ni kan ataupun pindah ke marketing, but same company. So sebab Kai minat sangat marketing, so just pindah ke marketing punya department. So that time dia offer that yang salary that time lah. So memang sebab that time pun kita bujang lagi, duduk dengan parents, tu kereta pun that time pakai kereta ayah kot. So tak ada komitmen besar sangat. Memang dalam family memang parents didikkan yang hutang wajib bayar. Tak kisahlah 10 sen ke 20 sen ke hutang makan ke apa, wajib bayar. Biar kita miskin asalkan hutang kita tak ada. Itu yang diterapkan lah. So apa-apa pun first salary tu memang kita Kai dah asingkan siap-siap. Sebab bila dah habis belajar, after a few months PT akan keluarkan berapa kena bayar kan. So Kai tengok surat tu kena bayar berapa, so just buat. That time first time Kai tak nak fikir yang Kai ni, kita tahu diri kita siapa. Kita tahu kita jenis bayar hutang on time ke, tak bayar on time ke, suka laror ke apa semua tu. So Kai buat auto debit that time. So that time sangat beruntung sebab PTPTN ada buat diskaun untuk siapa yang ambil auto debit. Okay. Berapa persen tu? Untuk debit terus 15. Dapat 15% kan? Dapat 15% bayaran bulanan tu. So memang untung lah dia tu register auto debit. Ke 10% tak ingat. Tapi ada diskaun lah 10, 11, 15 tu tak silap debit terus. Ada diskaun. So ada diskaun, kita auto debit terus time tu. Sampai satu masa bila Kai check, macam dah tak ada auto debit ni. So diskaun. Dah tak ada diskaun. So that time lah kita tanya PTPTN dekat Twitter masa tu lah, Twitter. Tanya, ni kenapa dah tak ada, kenapa bayar dah makin mahal ni, tak ada diskaun. Betul dia cakap lah. Dia explain dulu, cakap ini diskaun ni sampai sekian-sekian. 2 tahun je. Lepas tu okay, baru faham. So bayar macam biasalah. So itu yang sebab macam kita, macam Kai tak nak buat kerja susah. Better buat auto debit. So mana balance yang ada duit tu duit kita lah. Nak pergi mancing ke apa ke, itu je duit kita yang kita ada. So kita ukur baju badan sendirilah. Jangan kita dah enjoy apa semua, hutang tak bayar apa. Tak nice lah. Betul. Yang mana pakai kereta mahal tu PT bayar tak? Kayak biasalah, ayah dia belanja kereta. Masa tu lah. Ayah dia belanja kereta. Tapi bila dah kerja lama sikit, lepas tu dah start macam okay lah, cukup lah bebankan parents, beli kereta sendiri apa semua. Tapi still lah PT-PT kena bayar. Itu hutang kita belajar. Takut nanti jadi apa-apa dekat kita tak tahu kan. So hutang tu kena bayar, especially hutang kita belajar lah. Betul. Sekiranya zaman Kai masa beli kereta tu tak ada isu lah kan nak beli kereta kan. Tak ada isu. Komitmen pun masa tu tak terlalu tight sangat lah. So ini kita bersama dengan peminjam kita yang rata-rata berjaya membuat pinjaman tanpa ada masalah dengan rekod Secris. Jadilah seperti Kai. Alhamdulillah. Kalau tak nak ada rekod Secris, jangan tengoklah balik payslip tu. Tengok balik payslip tu kena kita ukur lah. Kalau macam contoh gaji sebelum ni macam 2.5 kan, gaji basic 2,500, pakai kereta jangan Honda lah. Ukur baju dibayar sendiri. Tapi yang penting PT-PTN jangan ada tunggakan. Jangan ada tunggakan. Sebab kalau ada tunggakan tu punca Secris tak boleh buat loan. Kita beruntung PT-PTN bukan jenis macam Along. Takut nanti kita tak bayar, dia pergi simbah cat kat rumah ke apa. Jangan. Ke ada plan? Tak ada. Jangan dik, jangan. Alhamdulillah lah. So tapi jangan ambil kesempatan lah, sebab PT-PTN pun tak push just Secris tak boleh keluar negara apa semua. Tapi jangan sampai to the extent kalau PT-PTN
cari kat rumah apa semua. Kita pula malu jiran tengok ni kenapa van PTPTN ada dekat depan. Lah van. Tak boleh. Tak pergi sembang Jumaat ke apa? Tak mungkin dik. Tak mungkin customer PTPTN tu selalu ramai. Nak kena kerah kat mana pula dah. Kan tengok 400,000 tu semua nak kena pergi celah kampung. Mustahil lah untuk berlaku mustahil lah. benda tu. Saya baiklah tak jadi macam tu. Sebab Tapi apa? bayar je lah. Sebab apa-apa pun nanti peminjam tu akan datang kat kita juga. Sebab macam tadi lah Kai, nak beli kereta. Betul. Nak beli rumah. Betul. Nak keluar negara apa semua. Jadinya kita dia sebenarnya dia berbeza dengan peminjam-peminjam yang mungkin membuat loan bank, beli kereta, beli rumah. Kalau tak bayar kereta kena lelong. Betul. Kereta kena tarik. Betul. Tak bayar rumah kena Betul. lelong. Tapi kalau PTTN tak bayar, nak lelong apa? Sijil. Ayo, Lelong sial. degree. Tak boleh, tak laku dik. Zaman kau dulu tak laku betul. dik. Tak laku dik betul, sijil tu. betul. So apa nak dilelong? Betul, Jadinya betul. kita lah sendiri. Ah. Mungkin malam tu Kai dapat mimpi tidur tak terlena, roh terkebang ke apa ke. Allahu Akbar. Tiba mimpi bayarlah PTPTN. Tapi setakat ni alhamdulillah Kaya PTPTN tidaklah menjadi gangguan dalam hidup Kaya. Setakat ni kalau kita bayar cantik, bayar bulan-bulan walaupun minta pengurangan ke apa, alhamdulillah tenang lah hidup. Alhamdulillah. Kalau tak tenang tu boleh check balik. Boleh tunggak. apa masalah diri anda sebenarnya? Kita rasa macam aku dah bayar hutang ni, aku dah bayar hutang mak aku, dah bayar zakat. Oh, rupa-rupanya PTPTN tak bayar. Patutlah tidur tak lena. Okay. Alright. So itu daripada Kai sendiri dah. So daripada yalah itu masa Kai bujang. Boleh lah komit semua. Betul. So rata-rata ada juga penonton. Kata alah senang cerita Betul. provider. Ayah bagi kereta. Bujang ni. Cuba kita orang lah. Dalam belajar tinggi-tinggi dia kena jadi suai rumah babe. Betul. Contoh. Macam mana? Ada tak? Kai lalu tak fasa-fasa struggle tu sebenarnya? So masa first kerja tu, so sekarang masa first kerja tu dah kenal dengan wife lah. Dah rapat-rapat lah. Dah ada plan lah untuk ke fasa seterusnya. Membina masjid. Masjid Sendayan. Terus dah ada fasa seterusnya. So kita dah fikir macam okay, rasanya macam boleh lagi, sempat lagi. And then next year okay kahwin. Bila dah kahwin tu rasa macam ni macam makin tambah pula ni. Komitmen. Semua benda-benda wajib tu memang kena bayar lah. Nafkah apa semua, groceries, rumah apa tu. Itu benda yang wajib kita tak boleh nak tolak. Kalau tolak itu memang apa yang disuruh lah. Lelaki kena provide benda-benda tu. Tu bila fikir-fikir balik, bila kan kita ada list punya komitmen every month kan. Bila tengok balik macam, wish, PT ni macam makan banyak ni. Komitmen bulan-bulan ni percentage kan. So that time try DM Twitter kan. Okay. So by the way kalau you guys nak respon cepat, selain daripada call, boleh DM dekat dia punya Twitter lah. Social media. Social media X nama dia sekarang. Social media So seluruh social media BTPTN. Tapi yang Kai guna, Kai banyak guna Twitter, that time X lah. So memang lajulah respon. Tak sempat send lagi dah reply dah. Yo. Dia baca dia baca dia tu ni aku standby. Ni aku tahu ni. Terus minta IC ni mesti lah. Reply Pak, tekan titik je, notah je, tak cakap salam lagi. Sila provide IC. Kemukakan nombor IC, nama kebenaran, nama ibu betul. Anda. Ya. Okay, so kalau nak apa-apa maklumat mengenai kita punya bayaran berapa bulan-bulan, berapa tunggakan kita bayar sampai bila, kalau rajin boleh check self service lah dekat apps apa semua. Sila download apps PTPTN boleh check semua dalam tu, semua dah ada sebenarnya. Tapi kalau macam aku tak tahu boleh DM je kat social media dorang. Memang laju, memang bagus-bagus. Siapa yang kerja, yang jaga-jaga DM ni semua, thumbs up. minta bonus lebih sikit. Sebab laju sangat reply. KPI memang bagus. So bila tanya macam boleh tak nak buat pengurangan apa semua, dia cakap boleh, just isi borang apa semua, minta buat semua tu. So Kai buat, kejap je terus dapat pengurangan. So that time macam Kai minta cakap, that time Kai bayar dalam 200, yang mula-mula lah 200 something kan, 200 something. Lepas tu Kai rasa macam nak cut dalam 50% lah, bayar 100 something. Lepas tu bila apply tengok dia bagi dalam lagi kurang daripada apa yang Kai minta. So macam dalam berapa? Dalam 80 something sekarang. Yo. Minta dalam 100 macam betul ke betul ni? Ada duit tak dia orang ni? Lah dia tanya kita pula balik. Okey ke tak ni? Okey ke dia orang boleh survive tak dia orang ni? Apa tak, kalau apa efek kalau sepatutnya aku rasa nak bayar 100 tapi 80. RM20 tu. RM20 dia orang rugi. Beri kesan tak? Setiap bulan aduh, adik aku nanti nak pinjam PTPTN cukup tak? Takut dia, orang lain tak boleh nak pinjam sebabkan RM20 saya. Tapi baguslah dia boleh bagi pengurangan. So dalam pengurangan tu Kai boleh buat
budget monthly balik. Kai punya monthly budget, sebab bila dah ada komitmen ni memang mana yang wajib kita bayar dulu. So bila dah fikir-fikir balik, so sebelum-sebelum ni main bola sebulan sekali. So 2 bulan sekali baru sebabkan PTPTN kalau RM80. Kalau tak sebulan sekali. Itulah perginya tu. Betul. Bila PTPTN dah tu, okay, bolehlah kita bagi kat wife lebih sikit, grocery lebih sikit. Untuk main bola adalah lebih sikit. RM20 je tau. Tapi yang penting macam-macam dia boleh buat bagi kat wife. Main bola. Betul. Main bola, grocery. Aku tak tahulah dia hidup zaman bila. RM20 dia boleh survive. Tapi yang pentingnya sebab kalau dia ada macam kita ni, kalau sebab ini duit kita kan, kita ada fikir sama ada aku tak nak bayar PTPTN atau aku bayar kurang. Tapi bila fikir balik kan, bila nak buat tak nak bayar langsung tu, suara mak ada kat telinga ni. Bayar hutang jangan lupa bayar. Jangan hidup dalam hutang. Ingatlah anakku, wahai anakku yang soleh. Khairuddin. Ingatlah jasa-jasa ibu. Nanti tak boleh jawab soalan kat kubur, hutang tak bayar, roh tergantung. So kita buat pengurangan. Apa salahnya buat pengurangan? Tapi yelah, kita still bayar. Cuma yelah, kalau you guys buat pengurangan, dia akan drag sikit lah masa. So dia tak kisah sangat lah, asalkan kita bayar. And then mana tahu rezeki dalam masa akan datang, kita punya career okay, dapat promotion apa semua, gaji naik, then bayarlah balik macam biasa. Bayar lamsam terus kan? InsyaAllah. Tak payah fikir dah PTPTN tu. Berapa boleh buat hutang lain pula dah. Betul. Sebab nanti duit tu, sebab PTPTN pun guna duit tu untuk bagi student lain juga untuk pinjam. Next generation. Betul, next generation. Kalau kita tak bayar, dia nak belajar pakai apa? Sebab dia orang pun, kita teknologi makin banyak, duit apa semua tu, ekonomi pun makin mencabar semua. Lepas tu bila ekonomi dah naik, yuran itu naik, apa semua naik, ni orang-orang yang sebelum ni tak bayar. Tu yang diorang tak sambil belajar. Mana Gen Z yang ada sekarang, cuba tanya mak bapak bayar tak? Gen Z tanya kat mak ayah diorang. Tanya. Mak ayah bayar tak? Risau. Bahaya. Malam tu kena keluar. Kau sibuk sangat PTPTN aku kan? Tak nak bagi kau belajar. Sudah. So macam tu lah, just bayar je lah. Walaupun kita pengurangan tu memang tak semua minta. Kalau you guys ada duit lebih, bayar je lah macam biasa. Kalau macam kekang sangat komitmen tu, tak pengurangan. PTPTN always okay everything. Tapi kan masa yang Kai minta tu, masa rundingan, sebab adalah juga kadang-kadang orang komen susah lah nak buat rundingan PTPTN tu, apalah semua. Betul ke Kai? Tapi tengok cerita Kai memang macam mudah je kan? PTPTN mana dah pergi tu? PTPTN Somalia negara lain. Maybe lah PTPTN negara lain lah. Kalau dekat Malaysia memang mudah lah. Cuba pergi dekat mana-mana kaunter. Sebab sebelum tahu yang ada kewujudan digital ni, kita orang selalu pergi yang dekat Giant Batu Cave, ada dulu ada punya dengan dekat TBS. Okay. Itu selalu. Tapi that time kita tak kerja, boleh lah pergi Senin Jumaat. Hari Sabtu buka. Sekarang tak ada dah. Kita tak buka Sabtu. Kalau sebab sekarang hujung jari mah. Semua senang. So kalau tak ada macam kita macam tak tahu sangat macam mana nak contact orang kat social media, boleh pergi dekat jauh mana-mana physical store. Jual barang. Kedai. Dia orang punya physical office. Pejabat PTPTN 14 negeri. Ada berapa puluh cawangan? Banyak. Satu negeri itu dah berapa cawangan. Betul. Perlis pun ada banyak cawangan tau. Perlis yang 8 orang. Cakap je lah Kai. Cakap je Perlis 8 orang. Yang besar ni pun ada berapa? 8 orang. Ada 8 orang pun semua pegawai PTPTN. Ada. Itu semua staff PTPTN. Jadi tak ada alasan untuk tidak buat betul. rundingan. Kalau rasa macam beban sangat, pergi buat rundingan dengan diorang. Diorang always okay. Diorang akan tolong. Sebab kita guna duit diorang. Dia jangan berdiam diri kan. Betul. So, sebab kita tak tahu PTPTN takkan nak pergi ketuk rumah seseorang, okey tak bayar. Assalamualaikum. Okey tak bayar. Ada macam PTPTN tak? Tak ada, dah pergi rumah lain pula. Dah buang masa gitu. So direct je pergi dekat mana-mana PTPTN ataupun social media diorang. Memang gojok lah, diorang bagus. Big clap. Bagus. Suka kan. Bagus. So kan macam sekarang ni pun Kai dah tunggakan semua. Tunggakan pun dah tak ada. Kai nak DM lagi ke PTPTN punya Sokmed? Tak ada sebab lah. Mungkin boleh tanya. Nak tanya menu puasa ke. So, melainkan ada sebab lah. Sebab biasa selain daripada rundingan, korang boleh juga tanya benda-benda yang macam korang punya bulanan kena bayar berapa tunggakan korang, berapa korang punya total hutang, korang boleh tanya je.
Anything yang related to PTPTN boleh tanya PTPTN. Yang penting bekalkan nombor IC. Nombor IC, kad pengenalan anda. Nama anda. Nama anda, nama ibu. Belajar di mana? Belajar di mana, betul. Okay, itu perkongsian daripada Kai. So sebenarnya seronok lah cerita daripada Kai. Tapi bila kita ada dari yang ini merupakan cerita Kai sendiri, di mana Kai kontak PTPTN sangat mudah. Betul. Social medianya senang je dah dapat info tu. Betul. Sebab kadang-kadang memang ada setengah peminjam dia tak nak berhubung dengan manusia. Dia nak buat semua betul. sendiri. Betul. So dia sebab tu dia prefer gadget. Betul. So kalau macam Kai sendiri tengok pun sekarang kita ada banyak kita ada kemudahan. Kita ada aplikasi My PTPTN. Betul. Boleh layari dekat telefon ataupun aplikasi web My PTPTN. Betul. Dekat situ kita nak tengok hutang kita ada berapa, nak buat rundingan pun kat situ pun boleh. Betul. Selain daripada tu ada boleh live chat, boleh call Caroline. Kalau tak nak cakap pun check macam Kai. Kai baru contact kat satu social media. Kita sebenarnya ada 9 social media. Selain daripada X, Banyak. Tak nak cakap sekarang. Esok pun tak habis. Social media kita banyak sangat. kita ingat. Baik. Kemuan. Okay. Bos boleh ke? Bos mana? Bos boleh tak kita mention kita punya social media banyak sangat? Banyaklah sebenarnya. So semua social media yang ada kat Malaysia ni semua PTPTN ada. Sapu. Tak. Follow, like, subscribe. You ada follow I. You ada follow kita. Kalau you ada follow kita kasi. Kena ada follow boleh dapat diskaun. Maybe kita tahu. Kai jangan Kai jangan cuba-cuba untuk follow. Okay, dah jauh sangat kita sembang ni Kai. Okay. So bila Kai rasa yang Kai berpeluang untuk reduce bayaran bulanan tu kan. Macam Kai sendiri mungkin ada, itu cerita Kai. Mungkin Kai ada cerita daripada pengalaman orang-orang lain, macam rakan-rakan Kai sendiri ke? Macam mana? Ada tak yang diorang kongsi kat Kai ke kawan-kawan? Pengalaman lah pasal pengalaman ni. So bila bercakap pasal PTPTN and kita belajar di institusi awam, so of course kita punya circle tu memang ramai daripada pelbagai golongan lah. T20 ada, T5 ada, T1 ada, M40, B40 semua ada. Banyak pula T-nya ya? Betul. M40 apa, B40 apa semua ada. Okay, so kawan-kawan pun ramai yang ada pinjam PTPTN and kita bila dah habis belajar ni, kita lepak pun kita akan kongsi benda yang sama. Kai, PT kau bayar Kai? Kau bayar PT? Aku bayar. Kai, kau PT. So ada seorang kawan ni, dia bayar lamsam. Wow. Dia bayar lamsam. Rezeki dia lah, alhamdulillah. Masa tu dia dah kerja ke belum? Dia dah kerja. Kayu. Dia dah kerja, dia bayar lamsam. Maybe dia ada saving sikit lah. Parents dia buat saving ke. Kita tak tahulah. Tapi dia bayar lamsam lah, alhamdulillah. Dia tak nak apa-apa hutang ke apa. Dia bayar lamsam and that time, sekarang pun tak tahu ada lagi ke tak. That time, kalau kita bayar lamsam PTPTN, kita dapat diskaun. Oh betul. Ada. Sebelum ni ada. Sekarang tak ada dah. Bayarlah bulan-bulan. Sekarang tak ada. Tapi tapi okey lah dia bayar lamsam. Dia ujung hutang dalam, tak banyak mana, dalam 16k. Oh okey. 16k 13-16 itu. So dia bayar lamsam. Dia cakap tak apalah, aku bayar lamsam, aku tak nak fikir pasal PTPTN dah. Aku nak bayar lamsam. At least dia bayar. And dia pun PTPTN pun tak cari dia nak fly ke apa. Sebab kawan saya memang jenis suka fly. Kerja kat travel agency ke? Tak, dia fly dengan family. Oh okey. Anak orang kaya. Itu T20 cerita ni. So, tapi tak kisahlah dia, sebab dia ke golongan mana sekalipun anda. Tapi dia memang dia nak bayar full lah. Memang dia punya niat. Dia cakap Kai, aku dah kerja lama ni, aku plan next year aku nak bayar full. Tapi waktu dia cakap Kai, aku dah bayar. So memang bagus lah. Dia memang bagus. Ada juga macam ada seorang, dia buat personal loan. Okay. Untuk bayar dia punya PTPTN. So that time Kai pun fikir macam, uish, bagus juga ni sebenarnya. Tapi bila fikir-fikir balik, tapi personal loan macam interest dah tinggi sangat. Tinggi sikit, tapi macam okey juga dia punya bayar. Tapi dia punya intention dia untuk settlekan PTPTN tu ada. Dia dengan cara, banyak cara lah sebenarnya. You guys, korang tahu diri korang sendiri. So korang fikirlah cara nak settlekan PTPTN tu. Tapi tak tahulah, maybe kalau yang buat personal loan tu, dia dapat rate rendah, I don't know. Tapi mungkin lah sebab jenis yang tak nak serabut. Betul. Tengok banyak, mungkin dia nak sekali semua hutang dia. Yes. Mungkin masa tu dia urgent nak guna duit. Betul. Dia nak satu amount dekat tangan. Consolidate dia punya debt. So dia macam ada banyak lagi ke komitmen lain. So dia tu malah lah
Sekalikan. Sekalikan semua, berapa yang hutang, just lump sum. Agaknya. Mungkin ada, yang tu saya percaya mungkin ada ramai yang buat macam tu. Betul. Sebab kita kena tengok individu tu. Kadang-kadang ada seorang individu, dia sanggup keluarkan semua saving dia. Betul. Untuk semata-mata, I dah tak nak hutang. Tak nak hutang. I bebas hutang. Bebas hutang, yes. Kerja, income dia boleh buat saving banyak. 100%, So dia rolling. So mungkin ada setengah peminjam yang hutang dah banyak, so dia macam serabut. Banyak sangat hutang ni. Aku dah buatlah satu loan. Betul. Dan clearkan semua hutang. Betul. So nanti dia boleh fokus macam gaji dia tu bayar kat satu tempat hutang Betul. je. So ada yang setengah pula pergi lantaklah PTPTN. Kisah pula. Betul. Yang penting ni duit aku tak nak bagi bayar kat siapa-siapa. Sebab biasanya kita cakap lain sikit lah. Apa tu, mengenai isu semasa lah. Okay. Kalau tak dibenarkan just cut. Okay. So maksudnya okay. Kai aktif dekat social media. Yang mana social media yang trending salah, macam TikTok, Threads, X, Facebook je jarang sikit lah. Influencer. Tak sangat influencer lah. Kai, tolong tengok sikit kamera mana? Okay. tak influencer sangat lah. Tapi kita up to date dengan semua isu dalam luar negara kan. Okay, so banyaknya Gen kita orang ni Gen Z. Makno. Janji Makno. Tolong Makno tengok Gen Z ada kat sini. Tapi okey lah, Gen Z datang PTPTN nak bagi nasihat pasal PTPTN. Okay. So kita bila kita baca, kita tengok macam diorang gen yang baru ni dia mudah terpengaruh. FOMO. Nampak? Betul. Tahu FOMO? Sis Gen Z babe. Try to be. Okay, so bila kita dah macam kuat terpengaruh, so bila nampak something yang dekat anyone lah, dia dapat daripada orang ni cakap macam ni, dia baca macam ni, dia akan pegang benda tu without further research on that statement lah. So bila ada orang cakap macam, maybe lah we talk about politik but in surface area je lah. Bila dia cakap okay, ni dapat free education and everything. So bila orang dah janji macam tu, bukan janji lah, dia macam cakap benda tu as dia punya part of dia punya janji lah kan. Budak-budak yang baru ni akan pegang benda-benda ni. Walaupun benda tu kita tak tahu benda tu jadi ke tak, tapi dia dah pegang. Sepatutnya gen kita yang baru ni research dulu benda tu, tengok benda tu make sense tak nak buat, make sense tak nak implement dekat kita punya current situation ni. Kalau rasa-rasa macam benda ni tak make sense lah, contoh kita nak free education, make sense tak dengan kita punya tax tolak dalam 8%, 10%, make sense nak dapat free education. Contoh macam kita ambil contoh macam Switzerland, dia dapat free education tu semua kan. Itu sebab gaji diorang tax 50%, 40% tolak. Tinggi. Kita mampu tak nak bagi tax 40%, 50%? GST naik sikit pun dah dekat Padang Merbuk dah buat naik slogan apa semua. Itu kita tak nak lah benda tu. So kita punya kesediaan untuk terima suatu benda tu macam mana? Kalau kita buat research elok-elok, kita tengok benda ni make sense ke tak, aku cakap ni macam sembang ni lebih ni, tak apalah aku bayar macam biasa PTPTN ni, sebab aku tahu benda ni takkan jadi dalam masa terdekat ni. Mungkin boleh jadi in the future 10, 15, 20 years akan datang, kita tak tahu. Tapi buat masa sekarang ni, kau yang hidup dalam garis masa sekarang ni, just bayar macam biasa je lah. Teruskanlah kehidupan Betul, teruskan kehidupan macam biasa. Janganlah berpegang kepada janji mereka yang tak berapa pasti tu. Tapi hutang bayar macam biasa. Kalau dapat free, then rezeki anak-anak kita lah. Anak-anak kita dapat free education sebabkan kita yang bayar macam biasa. So kalau rasa benda tu tak dapat manfaat kita fikir balik, maybe manfaat dekat cucu aku. Dah tak ada kena pergi perang ke apa. Atuk kita pergi perang, kita tak lagi perang. So untung kat kita. Kita tak dapat free education, anak cucu kita dapat free education. Ya betul. Tapi so, macam Kai cakap lah, sebenarnya dia rolling. Betul. Kai tadi cakap kalau Kai tak bayar sekarang, macam mana next generation tu macam mana. So anak-anak yang lain tu pun perlukan pengajian juga. Diorang pun perlukan PTPTN juga nak survive untuk tu. So that's why lah ada awareness dan kesedaran daripada Kai sendiri untuk bayar lah. Daripada buat tak tahu langsung kan. Sebab maybe diorang cakap, aku tak nak masuk U lah mahal lah. Tapi kalau kita PTPTN bayar cantik, orang-orang yang sebelum-sebelum ni lah, kita dah sebelum-sebelum ni bayar cantik, dan anak-anak kita macam tak apa, masuk U, kita ada PTPTN. So diorang pun dapat ilmu, diorang boleh InsyaAllah lah masa akan dapat bimbing negara ni ke arah yang betul lah. Sekarang pun dah betul, tapi ke arah yang lebih betul.
Itu dia. Abang Makno. Gen Z. Gen Z dia cerita pasal ekonomi dan negara. Tak pernah lagi orang Gen Z fikirkan pasal benda tu. Yang dia fikirkan hanyalah FOMO saja. FOMO. Okey, baiklah. So tadi Kai dah kongsikan yalah macam daripada kisah Kai sendiri, sebenarnya banyak je membantu untuk Betul. next generation untuk tu. Tapi macam mana pandangan Kai sendiri? Sebab macam PTPTN kita ada KPL Lestari Pendidikan di mana kita bantulah macam tadi Kai cakap kan. Yang Kai kata Kai nak bayar daripada 200 tu Kai dah tak boleh. Tu antara salah satulah sebenarnya. Oh. Tuan Lestari Pendidikan. So macam mana pandangan Kai, macam mana sokongan Kai terhadap PTPTN sendiri untuk yalah menyokongkan mengenai kelestarian pendidikan ni? Inisiatif tu bagus. Bukan setakat bagus lah, macam cemerlang lah. Cemerlang di tahap yang memudahkan urusan orang tu memang another level of cemerlang lah. Sebab kita nak PTPTN macam cakap tadi, nak paksa orang bayar susah. So kita buat inisiatif macam tu untuk orang bayar, bagus lah. At least kita harap orang kat luar tu nampak benda ni, yang benda ni kita buat untuk ringankan beban pembayar. Bukan untuk, memang betul kalau kita buat pengurangan kan, masa akan jadi panjang. Tapi kurangkan kita punya beban. Kita kena fikir that side juga. So kalau bila apa-apa yang PTPTN buat, kita tengok benda tu dalam secara holistik lah. Jangan tengok betul ke PTPTN ni buat macam ni, apa benda dia buat macam ni. Kita tengok lah aku boleh bayar kurang. Walaupun bayar panjang aku bayar kurang. Nanti kalau aku dah maybe kerja okey, dapat banyak sikit duit, bonus banyak, bayarlah lebih, tak ada masalah. So benda-benda yang inisiatif yang PTPTN buat selalunya akan meringankan beban dia punya customer, which is kita lah. Peminjam-peminjam. Bukannya untuk kepentingan orang, kita tak tahulah. Tapi biasanya tak lah untuk kepentingan orang. Sebab diorang pun nak roll balik duit tu untuk bagi dekat peminjam akan datang. Bukan untuk kita selamanya lah duit tu. So duit tu pinjam, bayar. Basic. Okey, betul lah tu. Betul. Memang betul lah benda ni lah macam bumi pun bulat. Betul. Kita ada hidup kita pun pusing-pusing. Betul. So macam tu lah kan. Kalau contoh peminjam-peminjam bayar balik, adalah tabungan untuk adik-adik kita yang lain, untuk kegunaan dia juga. Sebab kita pun pernah lalui fasa tu. Betul. Fasa di mana kita sama belajar, perlukan kita guna duit. pinjaman PTPTN. Sebab ekonomi kita pun ialah sebab macam Kai cerita, parents takkan kita nak susahkan parents kita kan. Macam saya sendiri pun dulu pun pinjam memang tak kacau duit parents. Betul. Tapi kan masa saya dulu saya tak bagilah, mak saya jaga sebab saya pandai jaga duit saya sendiri. Generasi lain. Ya. Tapi sekarang 2026 PT ada apa-apa tu tak? Apa dia? Promosi Untuk barang balik. Diskaun. Setakat ni diskaun tak ada lagi. Kita tak ada promosi. in the future ada dalam plan lah. Yang tu saya tak tahu. Saya tak pasti lagi. Tapi kalau siapa nak tahu, kena follow rapat kita punya Social media. subscribe sekarang. Follow YouTube. YouTube, subscribe. TikTok, Follow. Facebook, Facebook like. Instagram follow. Thread follow. Twitter follow. Lagi WhatsApp channel. Ada WhatsApp channel. Come on. WhatsApp, Telegram. WhatsApp channel, Telegram. Satu lagi? LinkedIn. Kau ada? Tak ada kan? Guys, 9. Kalau tak ingat boleh ulang balik tadi. Saya ulang balik semula. Yang penting semua kena follow, baru dapat subscribe. maklumat tu. Betul. Betul. So kan kalau tak follow lagi WhatsApp channel dengan Telegram, boleh tekan sekarang. Nanti Kai buat. Phone tak ada sekarang. Okay, sebab masa Kai mula-mula kerja dulu pun, Kai selalu tengok website orang. Refresh dalam sebulan tu adalah dalam 4-5 kali refresh sebab nak tengok dia punya ada kempen apa-apa tak. Sebab kita ni kalau boleh bayar kurang, memang bayar kurang. So refresh. Tapi banyaknya yang dekat SSPN kan ada dapat cabutan untuk dapat kereta apa semua tu kan. Betul. Tapi untuk PT tu kalau ada sebab yang auto debit tu sebab Kai refresh lah dapat diskaun tu. Memang rezeki tentu. Tengok ada dapat pengurangan kalau buat auto debit dan terus grab lah. Betul. So sekarang pun still sama juga, still refresh lagi website diorang and follow rapat dia punya PTPTN nak tengok benda-benda tu ada promo ke tak. Kalau ada memang Kai biasanya orang pertama lah akan grab benda-benda promo. Janji bayar penuh. Janji bayar penuh insyaAllah. Tapi bayar bulan-bulan on time. Gitu. Yang penting secret record cantik. Yes, betul. Tapi kalau untuk sekarang tahun ni kita tak ada lagi apa-apa diskaun untuk bayaran balik. Cumanya kita
fokus kepada yelah bayaran melalui My PTPTN. Adalah nanti akan ada kempen-kempen yang Betul. dijalankan. Biasanya akan ada lah. Ya, kita setiap tahun busy Betul. buat kempen. Tapi kalau korang nak tahu, Kai dia marketing, dia buat kempen juga tau. So sebab tu dia sangat pro ya buat kempen. So mungkin dia nak bagi cadangan lah kan. Mungkin PTPTN boleh buat banyak sikit kempen. Mungkin every month, setiap kali 11-11 ke 12-12 ke, sama macam Shopee je. Tak jual barang dik. Apa yang nak dijualkan? Mungkin 3-3 nanti kita ada Ramadan Raya. Kan. Ramadan Raya, Rara kempen Ramadan Raya. Apa nak dipromokan tu? Bayar pahala. dapat sampur raya. Ya kan, bayar pada bulan barakah dapat keberkatan. Itu confirm lah. Itu bukan urusan kita. Tapi yang urusan kita kena minta kat PTPTN. Mungkin dapat sampur raya. Duit raya. Tak ada hal. Setakat kalau sampur raya sekarang pun boleh bagi. Lah, tiba. Oh, dah keluar. Tak ada. Okay, so dah jauh sangat dah kita Okay. ni Kai. Sembang punya sembang. Tahu-tahu dah hari raya. Okay. So, Kai, mungkinlah daripada Kai sendiri, Gen Z Gen Z sendiri, macam mana Kai nak kongsikanlah kesedaran untuk adik-adik Gen Z kita di luar sana untuk terus kan membuat bayaran balik, fokuskan kepada matlamat hidup yang sebenar tu untuk bebas hutang. Sebab mungkin ramai Gen Z macam fikir macam nantilah dah tua sikit lah baru bayar hutang. Sebab sekarang ada Gen Z berfikiran begitu. Betul. Dan ada juga Gen Z yang berfikiran seolah-olah macam sebelum 30 I nak bebas hutang. Betul. So mungkin Kai daripada Gen Z sendiri macam mana nak kongsikan kepada adik you guys punya Gen Z ni lah perkongsian untuk Geng-geng buat Gen Z. bayaran. Ya, Okay, korang guna lah ayat korang tu. First of all, geng-geng Gen Z dan ke atas, first of all, kita kena belajar. Okay, first of all, belajar tu penting lah. Okay, duit tu datang kedua. Bila kita belajar, kita tahu nak manage everything. Okay, yang mana Gen Z yang dah habis belajar, untuk bayaran PTPTN ni, untuk bayaran pinjaman, tolonglah buat walau apa cara sekalipun, walaupun korang duduk circle dengan geng-geng yang macam, relax, kita enjoy dulu. YOLO man, you only live once. YOLO. YOLO, slow. Awas kalau tak faham, bagi tahu. YOLO, you only live once. Buat je tu, beli saham lah apa semua. Okay, 6-7 tiba. Baru bincang nak kereta ni, boleh tak cakap 6-7. So buatlah benda-benda tu. Tak kisah, kita tak usik dia punya personal life apa semua, tapi yang mana wajib sila dahulukan. Betul. Kalau yang Muslim, yang Islam, memang benda tu dah ada lah, tulis Al-Quran, hadis semua ada. Kalau kita ikut benda tu, insyaAllah jiwa kita tenang lah. Sebab at the end of the day, kita dah tua ke, kita muda ke, first of all kita tak tahu mati bila. Betul. Mati tu Pasti. tapi tak tahu bila. Betul. Kalau dah tahu, maybe kita dah buat settle PTPTN. Tak payah tunggu diskaun. Tak payah tunggu diskaun. Sebab aku tahu aku mati ni time ni aku nak settle. Tapi sebab kita tak tahu, bayar hutang PTPTN, bayar hutang apa-apa segala hutang yang kita ada hutang, and then barulah lebihnya tu kita buat apa yang kita nak buat. Sebab personal life ni ada orang lain, cara orang lain. Macam cara orang yang maybe hidup dekat kawasan luar bandar, cara dia lain. Kawasan bandar, cara dia lain. Yang duduk tengah-tengah antara luar bandar dan bandar pun lain. So kita punya sumber yang kita dapat bulan-bulan tu, tolong allocate elok-elok untuk bayar balik kita punya pinjaman, especially PTPTN. Sebab kalau kita tak bayar, benda tu akan naik kan, dia akan jadi naik kan. Dia tak naik. Kita macam contoh, kalau sebulan tak bayar, kita panggil tunggakan. Tapi dia fix. Dia fix. So bila ada tunggakan tu, yang macam tadi si Chris record dah cantik. Betul. So at the end of the day, pusing sana, pusing sini, kena bayar jugalah. Tapi untuk mengelakkan kesusahan di masa akan datang, masa akan datang kita ni hidup, kalau insyaAllah lah, kalau hidup panjang, kita nak tua-tua tu kita tak nak hidup bebas hutang lah. Nak main dengan cucu, main dengan kucing apa semua kan. Kita tak nak tengah-tengah main dengan cucu, kucing semua. PTPTN call. Lah, atuk tak bayar lagi PTPTN macam tu. Tok, ni yang atuk punya pinjam. Ni dah tahun 3034 ni. Tok yang masa atuk belajar 2000 ni tak bayar lagi. Panjang. Kita tak nak bayar tu. Sebab nanti kebiasaannya kalau kita dah tua nanti, kita akan pass kita punya beban ni dekat kita punya anak atau cucu tau. Jangan ada mindset macam tu lah. Kita punya hutang kita settle, jangan nak pass-pass kat orang lain. Okay. So settlekan, tak suruh settle semua pun. Kalau ada rezeki lebih settle semua.
Tapi bayarlah bulan-bulan yang PTPTN bagi amount tu bayarlah. Kalau ada duit bayar. Okay. Kalau tak ada duit, call dorang, DM. DM kat Twitter cakap, "Kak macam mana ni?" Kak tak tahulah, lelaki ke perempuan yang jaga. Hi PTPTN, saya punya template biasa je. Hi PTPTN, boleh check tak saya punya tunggakan berapa? Hi PTPTN, cara saya nak buat tunggakan macam tu. Dia akan reply laju gila. Tentu saya DM hari Jumaat tu. Ni mesti perempuan reply ni sebab tak pergi sembahyang Jumaat ke diorang ni. Sebab tu saya tanya dengan tengah rubah sikit. Baru nak tanya. Dia tanya perempuan sembahyang, dia tu kat mana? Kat mana dia tu? Kena rubah tu. Fikir ni macam ni aku nak bayar ni lah. Tapi sebab bila dah ada tunggakan semua tu, kalau personally saya akan jadi tak tenang lah. Betul. Kalau orang lain saya tak tahu, tapi harapnya benda tu kena bayar jugalah. Gen Z bayar. Okay, itu dia kata-kata daripada seorang Gen Z kepada Gen Z yang lain. So itu dia. Jap, boleh tahu kalau boleh. yang tak bayar tunggakan tu biasanya range umur orang berapa? Dia dah nak collect data lah pula dah. Ada tak? Dia mix. Oh, mix lah. Dia ikut. Sebabnya yalah pembincang PTPTN ni banyak. Ramai kan? Dia tak semestinya daripada Gen Z. Gen Z saja kan? Bukannya daripada millennial, bukannya dari boomer saja. Dia banyak. So daripada itu maaf cakap tak boleh tak boleh nak bagi. Maksudnya siapa yang tengok tu dia rasa satu tu adalah tu orangnya. Betul lah. Okay, faham. Nanti kita share. Lukit lah siapa Gen Z. Nanti kita boleh lah buat kempen. Betul? Buat kempen untuk Gen Z. Kempen untuk Gen Z, kempen untuk Gen X. Gen boomers. Boomers pun kita kempen lain. Untuk bayaran balik ya. Bayar balik. Yang penting bayar lah. Tak kisah. Tak payah tunggu kempen lah actually. Bayarlah, minta kurang. Itu paling the best lah PTPTN boleh buat. Yang saya rasa benda tu jangan stop kan. Bagi sebab ini memang akan ada sampai bila-bila kan. Yes, yang untuk Kai cakap ni adalah lestari pendidikan. Lestari pendidikan, yes. Lestari pendidikan. So memang kita sedang berusaha lah untuk memaklumkan kepada peminjam-peminjam di luar sana untuk membuat bayaran balik. Kalau contoh tak mampu, boleh datang berunding dengan kita. Bayarlah, bagi tahu berapa sebulan nak. So nanti kita cuba ikut. Macam Kai cakap, Kai kata nak bayar 100 tapi kita bagi RM80. Betul. Kan lagi kurang daripada apa yang Kai nak tu. Kan macam tu. Okay, kalau minta lagi kurang, dapat lagi kurang. Jangan. Baki hutang ada berapa Kai? Okay, alright. So itu dia. Kita pun tengok belakang pun dah cakap masa dah tamat Kai. Dah berapa jam dah kita kat sini. Tapi tak apalah Kai. Saya percaya yang sedang menonton pun mungkin rasa macam seronok lah Kai. Dia macam serius lah Gen Z boleh kongsi-kongsi macam ni. Oh, Gen Z ada matlamat. Oh, macam tu. So tak apa, jangan risau. Mungkin ramai yang penonton nak kongsikan juga kisah-kisah diorang sebagai seorang peminjam. Boleh je datang ke studio PTPTN ataupun tinggalkan komen di ruangan komen di YouTube channel kita. Betul. Ataupun isi Google Form di ruangan komen untuk sertai kita di studio PTPTN. Nanti admin akan contact dan korang sediakanlah cerita-cerita korang. Betul. Nanti kita akan bawa korang ke studio PTPTN dan berkongsi cerita macam Kai. Betul. Sebab lain orang lain ceritanya. Betul. Okey Kai, ada kata-kata terakhir untuk penonton? 3 patah perkataan. Sila bayar PTPTN. Ringkas. Tapi bayarlah, tolonglah bayar. Sebab duit yang macam Putri cakap tadi tu, duit tu akan di-roll balik untuk generasi akan datang. Dan kita pun nak mantapkan kita punya education system. Education system tu akan dirunkan oleh kita punya generasi akan datang. So kalau diorang pun tak dapat awareness benda ni, tak dapat exposure pasal pendidikan apa semua. Sebab kita tahu makin kita sekarang ni pun dah banyak move to digital. Sebab ramai ni Gen Z nak jadi influencer, nak jadi gamer semua ni. Tapi macam kalau yang mana follow Karawaming tu, dia sendiri cakap lah, belajar lah. Belajar tu penting. So kita belajar, jangan risau pasal kewangan apa semua. PTPTN boleh tolong dari segi bayar yuran, belanja untuk belajar apa semua tu. Just belajar, dapatkan ilmu dan kita boleh mantapkan kita punya education system. InsyaAllah Malaysia akan jadi negara maju lah ke datang. Amin, insyaAllah. Okay, itu dia. Kita seronok bersama dengan Gen Z. Kita pula macam Gen Z celup. Okay. So itu dia perkongsian daripada Kai. Terima kasih Kai kerana sudi bersama dengan PTPTN untuk perkongsian yang sangat-sangat menarik. So pada penonton di luar sana, macam tadi, kalau nak sertai kita boleh beri komen di ruangan komen dan juga isi Google Form yang disediakan. Bolehlah hadir bersama-sama dengan kita di studio PTPTN bagi rancangan podcast dari studio
studio PTPTN ini. So itu saja daripada saya dan juga Kai. Jangan lupa untuk saksikan podcast kita di episod seterusnya, dan pastinya setiap episod tetamu yang hadir ni akan bawa banyak cerita, perkongsian dan berbeza-beza, dan di mana ianya dapat memberi manfaat dan juga ilmu baru kepada penonton di luar sana. Okey, baiklah, itu saja daripada saya, Cik Puteri Sipakar PTPTN dari studio PTPTN. Ada pinjam, jom sembang. Bye, Assalamualaikum.